Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So today, pada hari ini saya nak terangkan macam mana kita nak run Raman. We're going to talk about Raman spektroskopi. Macam mana sampel kita akan terima dan kita akan run sampel tersebut. Okay, so contohnya ini adalah sampel yang kita terima dari bentuk dia powder. So daripada powder, so apa yang kita perlu lakukan, kita akan letakkan di atas glass slide. Saya tak bawa stand hari ni, susah nak tunjuk. So kita akan letak atas glass slide macam ini. Okay, jadi kita akan ambil powder tersebut. Okay, so depend sebenarnya untuk Raman ni, ada yang hantar dari segi powder, ada yang hantar dalam bentuk bermacam-macam lah. Bentuk slide pun ada juga. Slide tu senang lah, sebab dia dah siap dah. Jadi tak perlulah kita nak letak atas slide. So saya akan letak atas slide sebegini. So nampak yang hitam tu, dia adalah sampel. Lepas tu saya akan ambil satu lagi slide dan akan penyekkan ke atas dia. Okey, saya akan penyekkan. Cara penyek tu macam inilah. Kita akan doublekan slide tersebut. Tujuannya kita nak ratakan sampel tu sebenarnya. Okey, dan kita dah dapat sampel yang rata kat sini, kita akan pergi kepada mesin untuk kita testing. Jom kita pergi. Okey, ini adalah mesin Raman AFM kita, tapi hari ni kita nak Raman je. Kita dah letak slide tu dekat situ. Kita dah letak. Pastikan cahaya putih tu kenalah dekat slide kita. Dan ada beberapa jenis lens dia. Kita pakai yang paling mudah, iaitu 20 kali lens. Sekarang ni nombor satu ni adalah BF, Bright Field. So nanti bila nak run Raman, kita kena pergi nombor 2, iaitu Dark Field. Laser yang kita gunakan adalah 532. Okay, jom kita start. Okay, kat sini kalau kita observe, dia masih cahaya dia terang. Jadi awak kena tulis, tekan kat sini auto brightness. So bila tekan auto brightness, dia akan control. Dan kat sini kita akan try cari kita punya sampel dulu ya, menggunakan joystick ni. Okay, jadi cara dia, awak just turunkan saja. Sampai dia clear. Okay, nampak dah clear dah kat situ. Lepas tu kita akan buat auto focus. Okay, sekarang ni tekan auto focus. So sekarang dia dah auto focus. Kita nak kenakan cahaya laser tu kepada kita punya sampel. Jom kita gerakkan. Jadi probe yang kita gerakkan semua kat sini. Kiri, kanan, atas, bawah. So sekarang ni adalah gerakan untuk atas ke bawah. Yang ni adalah untuk kiri, kanan. Okay, sekarang saya akan cari sampai dia kena dekat saya punya sampel. Okay, nanti saya tunjuk dekat skrin. Okay. Okay, sekarang cahaya bulatan ni dah kena dekat warna hitam, iaitu sampel saya. Saya buat auto focus dulu. Okay, bila bulatan hijau, petak hijau tu menandakan dah fokus. Kita boleh run, insyaAllah boleh dapat signal. Okay, so setting dia kat sini, apa yang kita perlu tukar? Dekat oscilloscope ni, awak jangan buat tinggi sangat dekat sini. Kalau buat tinggi sangat, nanti dia tak boleh kesan. Buat rendah dulu. Okay, dengan integration time, boleh ubahlah. 1 boleh, 2, 3, 10 pun boleh. Integration time dia. Okay, semua dah settle. Okay, next. Bila semua dah settle, kita akan tukar kepada dark field. Okay, then this one kita kena tolak ke dalam. Okay, so dah settle lah kat sini. Okay, so bila awak tolak ke dalam dark field, dia gelap lah sebab nama pun dark field kan. Okay, lepas tu kita nak buat apa? Lepas tu kita akan tekan start oscilloscope. Okay, bila start oscilloscope, interface ni akan keluar. Sorry lah kalau goyang sikit sebab saya pegang sebelah tangan je. So interface ni akan keluar. Ni hardware spectrum dia. Jadi kita akan buka laser lah. Kita akan scan. Kita akan start scan. Jadi bila contoh interface ni, apa yang berlaku, oscilloscope dia ni mati, awak kena tekan ni balik. Dia besar balik. Okay, so kita nak scan kita punya peak. Sementara tu kita akan buka lah kita punya laser ni sikit demi sedikit. Macam mana nak tahu dah cukup ada laser ke tak? Awak akan nampak peak yang awak akan nampak lah. Jadi, kalau carbon based material, dia akan keluar kat D-band dengan G-band lah. Normally carbon based material ni dah nak keluar dah.
dah nak nampak. Bila awak dah nak nampak kat sini, okay, satu tips lagi awak tengok kat sini lah, awak nampak ada laser. Satu lagi, bila dah macam gini, kita pergi dekat integration time ni, cuba tambahkan dia jadi 2. Bila tambah, dia akan lagi cantik. Intensity dia akan lagi cantik. Nampak? Awak dah nampak dah D-band dengan G-band dia dah separate cantik. So, bila awak dah puas hati, awak dah suka, awak boleh stop lah. Simple sahaja. Okey, jadi kita dah puas hati dengan pic kita. Kita tekan stop kat sini. Boleh tekan stop. Bila dah tekan stop, kita akan tekan acquired single spectrum. So, bila awak acquired single spectrum, akan keluarlah spektrum awak kat sini. Okay, simple sahaja cara nak run dia. So, dia akan perlukan masa kat sini. Dia accumulating spectrum. Bila dah 10, sebab kita set dalam 10 saat, barulah kita akan dapat kita punya results. Ni cara mudah untuk run raman lah. Bergantung kepada sampel. Kalau sampel carbon based material, memang kita tengok D-band, G-band lah. Macam ni, dia nak tengok purity dia. Kalau D kan defect, G tu graphite. So, ada berapa banyak dia punya, ni kita kurangkan dia punya laser dulu. Sebab dah habis run. Berapa percentage graphite dan juga defect daripada sampel tersebut. Okay, then kita nak post analysis, right click data analysis, klik kat smooth. Kita nak buang cosmic ray ni, peak yang arise daripada cosmic. Dan kita tekan extract. Okay, dapatlah kita punya peak. Okay, this one is our peak lah. So kalau kat sini, kalau kita tengok, dia banyak defect lah. Selalunya adalah D-band, G-band terlalu sedikit. Maksudnya dekat synthesis this temperature, dia terlalu banyak defect. So dia kena what we call that, dia kena optimize lagi lah sampel dia. Itu sahaja. Okay. So sampel ni saya rerun balik sebab saya rasa macam sampel tu burn. Bila saya check memang dia burn. Saya supply terlalu banyak laser. So bila run balik baru clear dia punya D-band dengan G-band dia. Okay, sekejap lepas saya remove dia punya cosmic ray. So kita akan lihat ni selepas saya rerun. Okay, dia cantik dah kat sini. Kalau awak tengok dia punya D-band dengan G-band lagi clear lah kat sini. Nanti awak kena buat baseline correction dekat origin baru awak akan nampak lah. Okay, simple sahaja untuk raman. Jadi bila dah siap, macam biasa kita akan keluarkan balik sampel. Pergi kepada bright field dan kita akan ambil sampel kita lah. Keluarkan sampel kita. Sampel ni kalau nak guna balik tak ada masalah, boleh guna. Dia perlukan sedikit je, kalau awak tengok nampak sedikit sahaja sampel yang diperlukan. Okey, itu je perkongsian sedikit tentang mesin raman AFM. Nanti kalau ada masa saya akan run AFM lah. Saya tunjuk macam mana cara run AFM. Raman ni tak adalah complicated sangat, dia mudah saja. Characterization dia ambil masa dalam 1 minit ke 5 minit. Bergantung kita jumpa ke tak peak tersebut. Itu saja. Kongsian sedikit sebanyak daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.